Okey, jom kita selami topik ni. Selamat datang ke sesi penerangan ni. Bayangkan kalau game paling kompleks yang pernah anda mainkan sebenarnya adalah hidup anda sendiri. Apa yang menakjubkannya, jauh sebelum wujudnya PlayStation atau game PC, seorang penulis bernama Florence Scovel Shinn pada tahun 1925 dah pun tulis satu panduan, macam cheat code original untuk sistem operasi manusia. Melalui bukunya The Game of Life and How to Play It, dia bongkarkan macam mana kita boleh keluar dari mood NPC atau watak automatik ni dan rampas balik alat kawalan kita. Cuba perlahankan sikit rentak kita dan fikirkan hal ni. Pernah tak anda bagi reaksi pada satu mesej teks yang masuk sebelum anda sempat baca pun mesej tu? Ada nampak je nama pengirim naik kat skrin dan tiba-tiba ada satu rasa ketat mencengkam dada. Perut rasa senak sikit, jantung tiba-tiba berdegup laju. Reaksi fizikal yang sangat mendalam ni berlaku secara automatik. Dan ini membuktikan dengan jelas betapa kerapnya kita sebenarnya beroperasi atas autopilot tulen. Dan perasan tak, sebaik saja dada anda berasa ketat, akan ada satu monolog dalaman yang berbunyi lebih kurang macam ni. Alamak, ni mesti perbualan yang susah ni. Kenapa sekarang? Aku dah agak dah benda ni nak jadi. Monolog segera dan automatik ni lah sebenarnya definisi tepat mood NPC. Ia ibarat satu glitch atau kerosakan sistem di mana anda sangka anda yang sedang pegang controller, tapi realitinya ada benda lain yang sedang memandu anda. Jadi, siapa sebenarnya yang tengah memandu tu? Kat sinilah Shinn merungkai minda kita dengan memperkenalkannya sebagai 3 jabatan utama. Yang pertama, minda bawah sedar atau kita boleh panggil ia enjin avatar. Enjin ni kuasanya memang luar biasa tapi ia buta. Ia takkan berdebat dengan anda. Kalau anda asyik ulang cakap, aku ni selalu gagal. Enjin avatar ni takkan bantah. Ia cuma cakap, okey, kod diterima dan terus laksanakan skrip tu tanpa sebarang prejudis. Bahagian kedua pula ialah minda sedar yang bertindak sebagai panel kawalan kita. Bahagian inilah yang melihat dunia luar melalui panca indera. Tapi ada satu kelemahan. Panel kawalan ni sangat mudah panik. Bila bil sampai menimbun atau bila dengar kritikan, ia terus tekan butang kecemasan. Ia ambil ketakutan yang tak ditapis tu dan pam terus masuk ke dalam enjin avatar yang buta tadi, mengarahkannya untuk cipta lebih banyak ketakutan. Kemudian kita ada bahagian ketiga, iaitu minda supersedar atau bayangkan ia macam peta tertinggi. Bahagian ni beroperasi jauh melangkaui segala ketakutan dan kisah masa lalu. Ia memegang rekaan dan takdir tertinggi anda. Tapi itulah masalahnya, dalam mod NPC, suara peta tertinggi yang cuba memandu kita ni selalu sangat tenggelam di bunyi bising dan siren panik dari panel kawalan tadi. Dan apa yang betul-betul menarik perhatian saya ialah betapa cantiknya istilah metafizik Shinn dari abad lepas ni bila dipadankan dengan sistem game moden. Minda bawah sedar adalah enjin avatar yang proses segalanya secara buta. Minda sedar pula panel kawalan yang reaktif dan minda super sedar tu adalah peta tertinggi. Semuanya terjalin rapat membentuk sistem operasi dalaman kita dengan begitu tepat. Memang genius. Sekarang, cuba anda berhenti sejenak. Fikir balik reaksi automatik terakhir anda. Marah, cemas, nak lari dari masalah. Agak-agaknya, bahagian mana tengah memandu masa tu? Anda tahu tak, hakikat yang anda sedang sedar dan bertanya soalan ni pada diri sendiri sekarang pun sebenarnya dah jadi langkah pertama anda bertukar dari mod NPC kepada mod PC, iaitu watak pemain yang berkesedaran. Mari kita bawa benda ni ke dunia realiti. Kita mulakan dengan simulasi pertama. Bil mengejut. Bayangkan, anda jalan ke peti surat, buka dan ada satu bil yang jumlahnya jauh lebih besar dari apa yang anda sangkakan. Sebaik saja mata anda nampak jumlah tu, suara dalam kepala mula berdengung. Benda ni selalu sangat jadi kat aku. Tak pernah nak senang. Mesti ada je yang tak kena. Dengar sini, Shinn sangat tekankan. Ayat-ayat panik macam ni bukannya sekadar luahan perasaan yang tak berbahaya. Sama sekali tidak. Ia sebenarnya arahan kod terus yang anda tengah type laju-laju masuk ke dalam enjin avatar. Anda sedang programkan kekecewaan ni untuk jadi realiti anda. Perhatikan betul-betul perbezaannya. Dalam mod NPC automatik, anda tewas pada panik. Biarkan cerita tu berputar-putar dalam kepala dan terus suapkan ketakutan ke dalam enjin. Tapi sebagai PC yang dah sedar, bil tu sampai, dada anda mungkin berasa ketat, tapi anda perasan rasa tu. Anda ambil 1 detik untuk bertenang. Anda stabilkan panel kawalan tu dan anda tak tekan butang kecemasan.
Jom kita lihat tahap seterusnya, tengok macam mana benda ni berkembang. Kita masuk simulasi kedua yang saya yakin ramai cukup kenal, merenung halaman kosong. Anda duduk, tengok cursor yang berkelip-kelip di skrin sambil cuba nak tulis satu email penting. Tiba-tiba je pengkritik dalaman tu mula menjerit. Email ni mesti teruk. Kau mana ada idea yang bagus? Kau ni memang selalu sangat overthink benda macam ni. Inilah taktik kotor panel kawalan. Cuba paksa game over seawal detik pertama anda nak mula bermain. Kalau anda dalam mood NPC, anda menyerah. Anda percaya cakap kritikan tu. Tutup laptop dan mula main phone. Tapi sebagai PC, anda perhatikan rasa takut tu berlega dan anda tetap tulis satu ayat. Walaupun tak sempurna, ia bukan tentang anugerah sastra. Ia adalah bukti mutlak bahawa anda dah rampas semula controller tu. Nak jadi PC ni bukannya ada magic segera. Ia adalah tentang 3 langkah kecil ni yang anda buat secara live. Pertama, perasan ketegangan fizikal pada badan anda. Kedua, perhatikan darah tip bising dalam kepala tu tanpa menghakiminya. Ketiga, hantar arahan yang berbeza. Mod PC ni sebenarnya cuma tentang anda sedar yang anda tengah diprogramkan dan anda pilih untuk hentikannya. Tapi sejujurnya, kita kena akui satu benda. Bermain game kehidupan zaman sekarang ni secara asasnya jauh lebih susah berbanding zaman Shin pada tahun 1925 dulu. Tahap kesukaran hidup moden ni dah naik mendadak secara gila-gila. Sebab apa? Sebab hari ni ada berlambak musuh yang nak godam panel kawalan kita tanpa henti. Kalau dulu kita cuma berdepan dengan kisah keluarga, tekanan keuangan atau luka lama. Tapi hari ni, kita ada bos terakhir yang paling licik, algoritma. Ia sentiasa cuba curi tumpuan kita dan kelakarannya kadang-kadang ia lebih kenal kelemahan kita berbanding diri kita sendiri. Fikir macam ni, sistem moden memang dioptimumkan untuk memintas pertahanan kita dan cipta rasa takut sebelum kita sempat bertenang. Setiap kali anda menata telefon secara automatik tanpa berfikir, itu adalah saat di mana minda sedar anda menyerahkan semula alat kawalan tu kepada dunia permainan. Anda lepaskan kuasa anda bulat-bulat. Tapi, di sinilah kelebihan mutlak kita. Walaupun tahap cabaran dah melonjak, kita sebenarnya boleh nampak infrastruktur program ni. Fakta bahawa kita boleh menamakannya, mengenal pasti algoritma tu dan nampak taktik yang sistem guna, itu sebenarnya adalah langkah dan senjata pertama kita untuk melepaskan diri dari jerat ni. Dan ini bawa kita balik kepada poin teras Shin. Perubahan ni tak jadi satu malam. Ia datang dari pesongan-pesongan kecil yang dibuat secara konsisten. Bila anda mula ubah kod ke engine avatar melalui pemerhatian kecil, macam tak layan rasa panik bila nampak bil tadi, lama-lama ia akan kumpul kesan bola salji dan betul-betul mengubah keseluruhan trajektori game hidup anda. Dan apabila anda dah makin cekap mengawal panel kawalan dan tenangkan enjin avatar tu, kita akan bergerak ke arah syarat kemenangan mutlak. Dan saya jamin, syarat kemenangan yang Shin kenal pasti ini selalunya sangat berbeza dari apa yang orang ramai selalu sangkakan. Jadi, perkara paling krusial di sini ialah keadaan kemenangan tu bukanlah semata-mata tentang gembira atau kumpul duit yang banyak je. Sebaliknya, ia adalah satu bentuk geometri yang dipanggil segi 4 kehidupan yang memiliki 4 sisi yang sama rata dan seimbang. Namun malangnya dalam cara orang main hari ni, majoriti pemain obses betul nak besarkan satu sisi saja. Mereka kerja keras bermati-matian di satu sudut, tapi abaikan 3 sudut yang lain. Lepas tu diorang mula pelik. Kenapa rasa macam tak menang-menang? Kenapa game hidup ni masih terasa rosak walaupun dah berjaya? Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ni. Apakah sebenarnya 4 sisi dalam segi 4 kehidupan anda? Dan yang paling penting, sisi mana yang anda dah biarkan repot terabai selama ni? Terus pegang controller tu kuat-kuat sebab kita akan rungkai misteri 4 sisi ni dalam sesi yang seterusnya. Anda pasti tak nak terlepas.